Ada tak siapa-siapa yang masa nak naik tangga, dia sakit lutut. Lepas tu, dia nak mencangkung pun sakit lutut. Apatah lagi, nak bangun pun sakit lutut. So, kalau ada macam tu, itu bermaksud gel dalam lutut kita dah start berkurangan. So, bila gel ni dia dah start berkurangan, berlakulah penggeseran antara dua tulang kita. Awal-awal tu akan rasa sakit sangat. Kemudian dia rasa macam susah nak mencangkung, dan kemudian secara tak langsung akan menyebabkan lutut ni jadi rasa macam ketat sangat. Nak bersila macam ni pun tak boleh. Itulah simptom ataupun tanda-tanda kemungkinan ada keradangan ataupun inflamasi pada lutut kita. So, macam mana nak buat? Anda boleh cuba satu trik ni. Anda ambil ais batu dan cuba letakkan di atas lutut anda yang bengkak tu. Secara tak langsung dia boleh mencuba untuk mengurangkan bengkak tersebut. Okey, andai kata kalau simptom ini berlarutan ataupun berulang kembali, anda boleh je datang ke klinik tua untuk kita buat pemeriksaan menggunakan ultrasound kita. Tengok apa lagi? Jom lah.